Tajuk hari ini, Kembara Mahkota Johor menggunakan kereta api. Pada hari ini dalam tahun 2010, Kembara Mahkota Johor kali ke-12 yang dibuat julung kalinya menggunakan kereta api berlepas sekitar pukul 9.45 pagi dari stesen kereta api Telah Melayu Berhad KTMB di Kompleks JB Central, Johor Bahru, Johor. Edisi Kembara Mahkota Johor KMJ kali ini menggunakan kereta api yang dipandu sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor. Destinasi pertama KMJ adalah ke Kampung Pertanian Kulai Jaya. Ekspedisi yang turut disertai oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah ini turut mengadakan lawatan ke beberapa daerah lain iaitu Segamat, Kluang dan Gemas Negeri Sembilan. Sejarah tercipta pada hari terakhir KMJ apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim secara rasmi memperoleh lesen memandu kereta api dengan nombor siri L0001. Baginda adalah Sultan pertama yang berjaya memperoleh lesen ini selepas memandu kereta api selama 3 hari dengan jarak 360 km. Bagi membolehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim disahkan layak menerima lesen kereta api, baginda berkenan menyelesaikan ujian terakhir iaitu memusingkan lokomotif seberat 68 tan di atas landasan khas berbentuk bulat yang dinamakan turntable. Ujian itu disempurnakan oleh baginda di stesen kereta api Gemas Negeri Sembilan dalam tempoh masa kira-kira 10 minit. Jangan lupa membeli melalui beg kuning.